Biasa kan ramai owner business ni bila dia nak motivate staff dia, biasanya dia akan bagi reward sistem commission. Bukanlah sistem reward sistem commission ni tak bagus. Cuma bagi saya, apabila satu syarikat ni dia nak encourage dia punya team ataupun staff untuk tingkatkan jualan, bagi saya kadang-kadang sistem commission ni bukanlah satu sistem yang terbaik jika tidak, orang kata, tidak diperhatikan ataupun tidak dikaji dengan betul-betul. Okey, dia memang satu sistem yang baik, tetapi kalau dia tidak dikaji dengan betul-betul, dia boleh menjadi punca pula kejatuhan satu syarikat tu. Contohnya sistem commission yang asal dapat sale je kena bagi, asal dapat sale je kena bagi commission, asal jual je produk kena bagi commission. Okey, kadang-kadang syarikat tu tak profit pun lagi, tapi sebab kita punya sistem commission tadi, asal buat sale je kita bagi commission, kan, so menyebabkan walaupun dah lah kita masih lagi tak untung, kita kena bayar pula commission, jadi menyebabkan kita lebih rugi. Contohlah, ambil contohlah kan, okay, sale kita nak break even contohlah 100,000, kan, average lah kita buat satu pembelian customer lebih kurang RM500, so lebih kurang kita kena dapat dalam 200 customer lah lebih kurang kan, untuk kita break even. Okey, tapi malangnya kita dah kata ke staff, kalau sale RM500 kita akan bagi commission contohnya 10%, so RM50. So kat situ saja RM50 darab dengan 200 customer, mungkin lebih kurang RM10,000 lah commission. Sedangkan break even RM100,000, tapi sebab kerana kita terus bagi, sale tak sampai pun RM1,000, contoh RM90,000, dah kita kena keluar pula commission RM9,000. Dah lah tadi tak break even lagi, rugi. Kan, lepas tu pula kena bayar pula RM9,000 lagi teruk. So kadang-kadang kenapa owner-owner bisnes suka buat macam ni? Sebab bagi dia sistem commission ni akan menyebabkan orang nak kejar sale. Betul, kadang-kadang memang bukan kadang-kadang, memang betul pun kan, orang nak dapat income lebih kan, jadi dia pun kejar lah buat sale. Akan tetapi adalah lebih selamat letakkan dulu sasaran berapa baru diorang boleh claim commission. Contohnya tadi kita nak break even RM100,000 bang, kita nak break even RM100,000, so bagilah dia atas daripada RM100,000 baru boleh claim commission. Jangan terus boleh claim commission, sebab saya tengok banyak company, okey, masa bila time sale dia tinggi, bagus sistem commission, tapi ada masa tertentu bila bisnes tengah slow kan, bisnes ni bukan hari-hari tinggi bang, dia ada masa-masa tertentu dia akan drop. Dia memang akan drop, memang demand tak ada. So bulan 1 mungkin tinggi, bulan 2 mungkin jatuh, bulan 3 mungkin jatuh lagi, bulan 4 pun naik balik. So masa kita jatuh ni kan, masa ni parah lah, dah lah kita tak untung silat gaya. Lepas tu kita, rugi kita tu pula ditambah buruk dengan sistem commission tadi. Jadi biarlah letak dulu satu tanda aras supaya semua orang nak kejar satu certain target supaya diorang berdapat commission. Itu satulah. Hati-hati tau, hati-hati. Yang keduanya pula bagi saya kan, kadang-kadang sistem commission ni belum tentu satu sistem yang baik. Tak semua orang dia nak kejar commission je. Macam ada satu company yang saya kenal kan, okay, dia bagi basic je RM1,700, dia bagi basic. So tapi bila campur dengan commission, dia boleh dapat sampai RM5,000-6,000. Kan, kejarlah sale. 10 tahun kerja pun macam tu lah, basic RM1,700, mana minimum gaji, lepas tu commission. Tapi kadang-kadang bagi saya kan, why not commission tu kita tak bagi, tapi dengan lebihan untung yang ada tu kita bagi benefit lain. Contoh anda katalah kita ada lebih kurang dalam 50 orang staff, average lah satu staff dapat commission lebih kurang dalam 500 sebulan. So kalau 50 orang darab dengan 500, lebih kurang mungkin 25,000 commission sebulan. Setahun lebih kurang dalam mungkin 260,000, 270,000 commission kita habis setahun kan, contoh so mungkin 270,000 mungkin kita boleh tukar, mungkin kita boleh bagi bonus tahunan, mungkinlah boleh bagi bonus tahunan, mungkin kita boleh bagi tambahan allowance, mungkinnya okey kita boleh dapat allowance medical, mungkin kalau pergi ke klinik boleh claim RM100, RM200, kan.
Mungkin kita boleh buat trip percutian, kan. Mungkin kita boleh buat saya sebut belum bonus bonus, sebulan gaji, 2 bulan gaji. Mungkin kita boleh bagi insurans. Bayangkan kalau kita buat insurans berkelompok 50 orang staff, mungkin kita bayar RM200 satu kepala. Kan, kita boleh bayar. So 50 orang staff darab dengan contohnya 200, kan, mungkin dah 10,000 sebulan. So baru pakai dah 120,000 setahun. Tapi kalau dia masuk hospital, mungkin dia boleh claim banyak, dia dah tak perlu carum. Mungkin, ataupun mungkin kita boleh buat increment yang tinggi kepada orang yang perform. Mungkin kita boleh buat dinner, family day, macam-macam reward lagi. Kan, ataupun kita boleh reinvest balik profit tu, kita buat another project, and then kita tak naikkan orang-orang yang penting untuk lead project tu, lepas tu bagi gaji dia lebih tinggi. Sebab bagi saya kadang-kadang basic yang tinggi lebih baik daripada commission yang tinggi. Kan, sebab apa? Senang nak buat loan, dia nak beli kereta, staff kita nak beli kereta, staff kita nak beli rumah dan sebagainya. So ni pendapat saya lah. Tak semestinya kadang-kadang sistem komisen ni bagus. Tak semestinya. Cuma dia kena, tak semestinya bagus, tapi ada masa dia bagus. Macam tu. So bagi saya, cuba tengok balik, kan, adakah sistem komisen ni betul-betul sebenarnya membantu kita, syarikat kita, atau dia tarik kita jatuh. Sebab saya tengok ada kawan-kawan saya yang berniaga, kan, bila saya tanya, oh berapa berniaga, oh loss bulan ni 2,000, contoh 3,000, 20,000 pun ada, kan. Lepas tu, tapi dia bayar komisen sama je pada staff dia. Saya tanya, kenapa bayar komisen sama je? Kenapa tak untung masih bayar komisen? Sebab dia kata, oh memang kita satu job ataupun satu customer kita dapat, kita memang dah janji ke staff kita untuk bagi komisen. Tapi tu saya kata, bukankah sebenarnya staff ni, apabila kita ambil dia bekerja, kita dah memang janjikan gaji dan juga ini kerja dia. So memang tanggungjawab dia untuk bekerja. So kalau kita nak motivate, kalaulah dengan sistem commission tadi betul-betul dia termotivate, and then sale business kita meningkat daripada biasanya contohnya 50,000 naik 70,000, 80,000 sebab kalau effort dia seorang. So bagi saya sistem commission tu berjaya lah. Tapi kalau kita masih lagi loss, bisnes kita tak untung, kita still lagi bayar commission, saya tak rasa sistem commission itu mampu memberi semangat. Mungkin kita kena ubah sistem lain yang mungkin cara lain itu yang boleh memberikan mereka semangat. So itu pendapat saya je lah. Okay, bye bye.